Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin perkenalkan diri. Saya TS Nur Fazilah binti Ismail. Saya merupakan pensyarah Kolej Vocasional Batu Lancang dan juga merupakan warden untuk Kolej Kediaman KVBL. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nailah Maisara binti Muhammad Zain dan saya daripada kursus 1 Diploma MPI. Tujuan saya melibatkan diri di dalam inovasi ini adalah saya merupakan Ketua Aspuri bagi Kolej Kediaman KB Batu Lancang. Pengurusan asrama yang sistematik dan tersusun sebenarnya amat penting bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan pelajar asrama itu terjamin. Salah satu cabaran utama ialah pemantauan kehadiran dan kepelajaan pelajar asrama khususnya di asrama Aspuri. Jadi kaedah konvensional seperti buku rekod ataupun sistem punch card sudah dapati tidak praktikal dan ia terdedah kepada berlakunya pelbagai kesilapan. Pelbagai isu ataupun cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak pengurusan asrama terutamanya para warden adalah pertama, kita akan dapat lihat dari segi proses manual untuk mengambil kehadiran pelajar asrama itu sendiri memakan masa yang lama dan juga menggunakan tenaga, yang mana pihak warden perlu mengambil sekurang-kurangnya 50% masa yang diperuntukkan sewaktu rokol untuk mengetahui keberadaan pelajar asrama. Dan yang kedua adalah dari segi kesukaran pihak warden itu sendiri untuk memantau keberadaan pelajar asrama di kawasan asrama. Dan yang ketiga adalah dari segi risiko keselamatan yang semakin meningkat. Empat adalah dari segi data yang sukar disimpan ataupun dianalisis dan sukar diakses oleh pihak warden. Data tersebut apabila menggunakan kaedah manual, ia mengambil masa yang lama dan sukar untuk dibuat analisis. Kemudian dari segi objektif pula, objektif utama kami membangunkan aplikasi ini adalah untuk mewujudkan satu sistem pengurusan yang lebih efisien dan juga lebih tepat dari segi pengurusan data. Yang kedua adalah memudahkan pihak pengurusan asrama ataupun warden dalam membuat pemantauan keberadaan pelajar asrama. Yang ketiga dari segi keselamatan adalah lebih terjamin, dan yang keempat dari segi mengurangkan kos dan juga masa pengurusan asrama. Okey, disebabkan itulah kami ingin perkenalkan satu aplikasi sistem iaitu Aspuri iStay. Okey, seperti anda lihat, ini merupakan logo Aspuri iStay dan di bawah ini adalah merupakan satu view yang dipaparkan pada ruangan handphone apabila kita muat turun, dan dia akan install sama seperti yang kita download dari App Store. Okey, disebabkan pelbagai masalah yang wujud, jadi kami mewujudkan satu penyelesaian inovatif yang mana menggunakan platform JobForm. Okey, aplikasi ini adalah merupakan satu borang digital yang menggunakan sistem JobForm dan akan berkongsikan QR code kepada semua pelajar Aspuri. Jadi pelajar perlu hanya mengisi Google Form yang telah diberikan dan secara automatik data tersebut akan isi kepada email warden, dan warden secara automatik akan terus dapat mengesan kehadiran ataupun maklumat pelajar yang mengisi Google Form tersebut. Jadi Ketua Aspuri juga akan diberi akses oleh para warden bagi membuat catatan dan mengetahui bilangan pelajar Aspuri apabila membuat rokol di asrama, dan secara terus pihak warden dapat mengetahui bilangan pelajar asrama yang berada di kawasan asrama pada ketika rokol tersebut. Okey, dari segi pembangunan projek pula, seperti anda lihat di sebelah kiri, itu adalah merupakan view yang terdapat pada ruangan handphone, dan itu juga adalah dari segi home screen. Okey, kita akan dapat lihat ikon untuk Aspuri iStay. Ikon ini dapat direka bentuk oleh para admin sendiri mengikut kreativiti masing-masing. Dan apabila pelajar mengisi Google Form yang telah dikongsikan, secara automatik dikasih akan dihantar kepada para warden. Okay. Kemudian dari segi Aspurian Form, kita akan dapat lihat satu persatu. Untuk Aspurian Form adalah lebih pada form yang telah dikongsikan kepada pelajar. Okey, seperti anda lihat sini, terdapat 4 form yang telah dikongsikan, iaitu yang pertama adalah dari segi kehadiran pelajar akan masuk ataupun keluar daripada kawasan asrama, yang kemudian dari segi maklumat pelajar asrama itu sendiri, yang ketiga dari segi pengakuan disiplin pelajar, dan yang keempat adalah dari segi catatan ketika rokol, okey, yang mana diisi oleh Ketua Aspuri. Okey, jadi Google Form ini sebenarnya boleh ditambah okey, mengikut kepentingan warden itu sendirilah. Ini pula merupakan trackers. Okey, untuk trackers ini hanya admin atau para warden saja yang dapat melihat data analisis ini. Warden terus dapat melihat trackers tersebut secara automatik. Okey, jadi warden akan terus dapat mengesan pelajar mana yang telah mengisinya dan dia telah berada di kawasan asrama.
Okey, kemudian dari segi Aspirant DOM ni lebih kepada data bilangan pelajar itu sendiri, berapa bilangan pelajar yang terdapat dalam DOM dan juga di asrama lah. Okey, jadi semua pelajar dan juga hanya dapat view. Jadi bilangan sebenar ini hanya dapat diisi oleh admin atau warden saja. Begitu juga dengan MyLink. MyLink merupakan pautan dari luar yang mana disediakan oleh pihak admin atau warden bagi memudahkan pelajar asrama untuk akses maklumat, sama ada maklumat asrama ataupun maklumat yang telah disediakan oleh pihak warden. Dan seterusnya adalah bagi mengesan tahap keberkesanan aplikasi ini. Jadi telah membuat satu borang kaji selidik, yang mana kaji selidik ini telah dijalankan kepada semua pelajar Aspuri. Jadi daripada sini kita akan dapat lihat dari segi kemudahan penggunaan aplikasi ini, kecekapan masa dan juga dari segi berlakunya kurang kesilapan adalah tinggi, dan sekaligus ini menunjukkan keberkesanannya dilaksanakan di kawasan asrama. Untuk bidang yang relevan pula adalah terdapat 3 bidang yang relevan, iaitu dari segi pendidikan, bidang perindustrian dan juga masyarakat umum. Okey, seterusnya kita lihat pula impak pelaksanaan aplikasi ini. Daripada borang analisis yang telah diedarkan, kami dapat lihat pelajar asrama terutamanya lebih berdisiplin dan bijak dalam mengatur masa. Dari segi pemantauan kehadiran pula untuk para warden adalah secara real time, dan keselamatan pula adalah lebih terjamin. Okey, dari segi data analisis mudah disimpan, mudah diakses juga dan mudah dibuat analisis. Dan dari segi kos pula dapat dikurangkan lebih kurang dalam 50%, yang mana pelajar tidak perlu menggunakan borang manual lagi. Mereka hanya perlu mengisi secara digital melalui handphone mudah alih. Seterusnya adalah dari segi kesimpulan dan cadangan. Pertama, projek ini telah membuktikan bahawa ianya berpotensi besar dalam pengurusan digital pelajar. Yang kedua adalah job form merupakan salah satu penyelesaian yang mudah, cepat dan mesra pengguna. Yang ketiga, aplikasi ini boleh diperluaskan lagi ke kawasan ke asrama lelaki maupun ke sekolah-sekolah ataupun IPT yang lain. Dan yang keempat, ia merupakan satu berpotensi untuk integrasi teknologi AI pada masa yang akan datang. Setakat ini, terima kasih.